Kami, Kandang Boys. Tahun 90-an dulu, satu kampung kenal kita orang. Tapi radio tak berapa kenal lah. Ini Johan, pemain bass kami. Dulu jaga groove, sekarang postman. Masih steady, cuma jari kadang-kadang kebas bila hujan. Ini Haris, drama kami. Dulu hentam drum, sekarang tokek susu. Main drum masih padu lagi, tapi stamina dah kurang. Rosli pula, gitar akustik kami. Jiwa puitis. Dulu tulis lagu cinta, sekarang tulis narai barang dapur bini suruh beli. Dan aku, Saiful. Vokal dan gitar utama dan ketua yang banyak idea selepas minum kopi O. Sebenarnya, dah lama kami tinggalkan muzik. Bunyi pun dah banyak berubah. Kadang-kadang tertanya juga, masih ada ke tempat untuk band kampung macam kami ni? Mana letak ah? Bang, Kenapa ni, Bi? saja je nak cakap ni. Lagu sekarang ni kan bang, macam tak ada soul lah bang. Bunyi macam tekan-tekan butang je. Lagu abang juga yang kena dengan telinga saya. Habis tu diorang nak tekan apa lagi, Bi? Tapi, Bi, abang rasa kita orang ni macam dah otai sangat lah, Bi. Siapa kata tua tak boleh comeback? Amboi? Sejarah mungkin berulang semula. Hey! Dia ni? Kopi ais pak Kati. Tak ada. 3 aja. Aku nak minum lain. Bi, Ya. buatkan abang ai mula ais. Ya bang. Mula ais? Macam-macam. Sampai. Itu misai ke Tanglong? Mana aku dah tahu dah ni aku punya ni. Ni mula ais. Enjoy. Minum air apa, boy? Ni lah aku cakap mula ais. Dia panas tak ada ke? Ada lah aku. Tapi aku dah minta ais, dia bagi ais. Dia ni. Sajalah aku tanya. Sedap betul lah air mula ais ni. Dengar sini, aku ada benda nak cerita ni. Tadi, masa aku kat rumah, aku terjumpa satu benda rare. Pare? Ini. Yeah. Jadi, sekarang ni aku ada satu idea lah. Kita raya pun nak dekat. Apa kata kita buat comeback dengan membuat lagu raya? Setuju? Aku on. Setuju. Okey, kau je, Jo. Kita dah tua. Tak ada siapa nak dengar lagu kita lah. Habis tu kenapa? Fikir pasal raya ni buat aku sedih lah. Kau apa masalah? Yana. Anak perempuan aku 2 tahun tak balik raya. Biasalah. Tegur sikit, maju. Padahal benda kecil je. Itulah aku kata. Budak-budak lah ni bukan boleh kena tegur. Lagi satu, aku rasalah kalau kita buat comeback ni, lagu raya ni, mungkin Yana akan balik. Sekarang dia tak balik 2 tahun. Tapi kalau kita tak buat lagu raya ni, mungkin 4, 5, 6, 7 tahun dia tak balik. Kena fikir tu, kena fikir tu. Aku percaya. Come on, Jo. Yelah. Aku setuju. Cantik. Cantik. Jo. Semangat tu yang kita. Mula panas. Enjoy. Enjoy. Ni. Lagu ni. Bunyi ni macam mana? Bunyi lagu ni. Ni aku bagi kau dengar dulu.
Sayu takbir bergema, berombak rindu dalam dada. Sayu desir suara, teringat ayah juga bunda. Lupakan segala dendam nestapa, tak mengira siapa, semua gembira raya. Bersama semula, bersama semula, oh gembira raya, bersama semula. Okey guys, sekarang aku dah push. Hey, dengarkanlah satu Malaysia. Kandang. Kandang. Yang lempang aku siapa? Nyamuk. Ha? Nyamuk. Tu bukan yang band yang viral tu ke? Tu lah tu. Dah tua bawah tanah pun sibuk nak main band lagi. Bagilah yang muda pula. Pul. Video hari tu kau upload kat mana? Kat tu apa? Tatap eh? Apa cakap pun tak Bagi aku tengok. Ya. Nyanyi macam atuk aku. Dia tua tak sedar. Ayah tak malu. Jom. Apa benda kau ni? Kau fikir apa ni? Aku tengok temenung teruk Aku dah kata dah. Orang dah tak suka dengan lagu kita. Kuat sangat suara. Kita dah tua, dah tak relevan dah. Aduh. Kau padam balik video tu. Kau padam balik. Senang hati je suruh aku padam. Dah lah. Aku nak balik. Jangan harap aku nak buat lagu lagi. Apa masalah dia ni? Jom. 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 Kat sini kau rupanya. Apa buat? Sorang-sorang kat sini. Penyek aja muka. Orang lain pun puasa juga. Video kita dah viral, Pul. Itu yang kau risau. Baguslah ramai orang tahu. Aku malu. Malu ke siapa? Yana, anak aku. Kalau dia tengok, aku takut dia benci dengan apa yang aku buat ni. Okeylah. Dia benci kat kau seorang aja. Aku okey. Aku tak fikir dia benci kat aku. Kalau dia benci kat kau seorang, tu masalah kau seorang lah. Jangan kau babitkan semua orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak usah duk gaduh sangatlah. Benda kecil saja. Boleh selesai. Kau dengar? Telinga lintah. Macam ni, Jo. Benda ni, kalau kau tengok betul-betul video kita tu, bukan semua orang kutuk. Ada yang suka. Ada yang kagum. Ni, kau tengok ni. Ni, tengok. Nah, ni, tengok. Nampak? Satu keluarga main lagu kita. Satu Malaysia suka tu. Ni bukan main-main, Jo. Semangatlah sikit, Jo. Ini semua berita baik ni untuk kita. Silap-silap. Yana pun suka.
Yana suka. Yana suka. Jangan main-main. Nampak senyum je dah nampak nasi dah. Tu nasi tu cover sikit bulan puasa ni. Cili pun ada. Saja aku bersih dia. Nampak goyang. Esok dah nak raya. Macam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah. Maafkan Yana, Ayah. Dah lama Yana tak balik. Yana tengok video Ayah. Yana rindu sangat dekat Ayah. Ayah pun minta maaf kalau ayah ada tersalah cakap dekat Yana. Selamat Hari Raya, Ayah. Selamat Hari Raya, Yana. Maafkan Yana, Ayah. Jo, dah. Marilah makan. Tak payah sedih-sedih lagi. Hari Raya. Kan aku pun sedih. Hari Raya ni. Ini nak dimasak tu. Banyak dah balik.